Selamat datang ke Bukit Taisho. So, kita on the way nak pergi Bukit Taisho dekat Bahau. Bukit ni dia rendah je, easy lah. Untuk beginner, sesuai sangatlah siapa yang baru nak berkecimpung dengan hiking. Okay, so jom pergi Bukit Taisho. Kita dah sampai dekat Bukit Taisho. Starting point. Sekejap. So dekat sini actually boleh je kalau korang nak parking, tapi sampai tengok opening hours dia 7 sampai pukul 7 petang sahaja. Isnin tutup. So kita orang parking luar je. Sebab sekarang pun dah pukul 5.30. Jom. Okay. Sini ada kayu tau. So, tak payahlah bawa stick. Banyak gila kayu cantik. Sekarang 5.42. Tidak setting untuk running, hiking. Ready. Jom. So mula-mula memang jalan dia, track dia memang macam ni. Masuk dalam kebun sawit dulu. Kalau dah sampai sini, maksudnya kita dah separuh jalan lah. Kita rehat dulu. Perlu Okay. So kan dari sini akan ada 2 jalan tau. Yang ni kalau korang nak terus pergi ke Puncak Naga dulu. Kalau tak, kita ambil kiri je. Kiri ni dia akan bawa kita terus ke Bukit Taisho lah. Tapi, saya nak rehat sekejap. Okay. Kalau korang dah sampai, nampak jalan yang berwarna-warna ni kan. Okay, yang warna-warna ni
Maknanya korang dah nak sampai dah. Atas tu je puncak dia. Atas tu je. Okay. Jom. Sana pergi Puncak Naga. Dan kalau ke kiri kita akan pergi ke Bukit Taisho. Sini view dia lagi cantik lah. Ada kursi tempat rehat yang memang diorang dah dekor cantik-cantik kat atas tu. Ada tandas. Free je, tak bayar pun. Okay. So, Bukit Taisho tu atas ni je. Atas ni. Naik atas ni, sampai. Jom. Visit Malaysia 2026. Visit Malaysia, Bukit Taisho. Okay, so ini je dekat Bukit Taisho. So korang kat sini kalau korang nak naik dah petang pun tak apa, boleh je sebab laluan dia ada lampu tau. So terang je kalau korang nak balik gelap-gelap pun, sebab kat sini pun ramai je yang dah nak maghrib pun masih ramai lagi sebab diorang tengah tunggu sunset. Diorang nak shoot time sunset. So jumpa lagi dekat next vlog.